tapai. Memang benar aku dengar perkataan itu. Sejak kecil lagi aku disogokkan dengan tapai. Sebutlah tapai ubi Wak Sadikon. Semua orang tahu Wak Sadikon tapai ubi. Itu bapa aku. Kalau orang bertanya Raja tapai ubi, itulah aku. Parjo, jangan lupa antar tapai ke pasar. Baik, Pak. Aku tidak pernah menolak untuk berkhidmat menghantar tapai ubi buatan bapa dan mak pasar, warung, kedai kampung atau ke mana-mana sahaja jika ada kebutuhan. Tapi kini aku semakin jemu dengan tapai ubi. Lebih-lebih lagi sejak aku memasuki sekolah menengah. Hey, tengoklah siapa kat sini. Parjo tapai. Kau nak apa? Kenapa? Kita orang tak boleh kacau kau ke? Boleh. Aduh, mana pula dia ni? Tak apa, jom masuk kelas. Dah bunyi loceng ah. Let's go. Sebaik dah bunyi loceng. Yang peliknya, aku tidak pernah melihat bapa dan ibu jemu dengan dunia tapai mereka. Alik-alik melakukan rutin yang sama pada setiap pagi. Rom. Kamu dah kenapa Parjo balik-balik rumah marah-marah ni? Ha? Ada masalah apa-apa ke? Tak ada apalah, Mak. Dah, kalau macam tu, mari sini. Tolong Mak buat tapai ni. Tapai lagi. Jangan nak murung. Duduk sini. Parjo anakku, kamu tahu tak, nak buat tapai ubi ni banyak pantang larang dia. Nanti tapai ubi ni tak manis, tak siapa nak beli. Oh, ya ke? Buat tapai ubi tak boleh bagi orang tahu. Jangan kena kotoran atau minyak. Tak boleh bising-bising. Kau datang tak kuduga, beri aku tawa bahagia hariku. Kau buat sempurna, mungkin kita bisa berjalan bersama. Tunggu sejenak, ini belum saja. Much later. Berkah hasil jualan tapai, aku adik-beradik berjaya juga menjejakkan kaki ke menara gada. Aku sendiri tidak menyangka diterima masuk ke Fakulti Perubatan. Setelah hampir 2 tahun aku belajar di sebuah pusat martikulasi. Terima kasih, Mak. Terima kasih, Bapak. 3 weeks later. Okay, thank you kelas. Ini Prof. Parjo, jumpa saya kejap. Oh, tidak. Parjo, kita ada projek baru semester ni. Projek apa tu, Prof? Projek tapai ubi. Hah? Tapai ubi? Projek tapai ubi. Kenapa? Tapi, apa kena mengenai tapai ubi dengan perbuatan kita, Prof? Ada penemuan yang membuktikan bahawa tapai ubi ni dapat membantu mengurangkan serangan kanser. Jadi, kita perlu buat kajian sama ada penemuan ini benar atau sebaliknya. Oh, kalau macam tu saya akan cuba yang terbaik lah, Prof.
Selamat maju jaya, Farjo. Terima kasih, Prof. Hati kecilku bertanya, apakah sudah ditakdirkan hidupku dengan tapak ubi ini memang suatu hubungan yang akrab? Setelah menjalankan kajian demi kajian, aku mulai menemukan kebenaran tentang tapak ubi dan hubungannya dengan pencegahan kanser. Farjo, apakah perkembangan kajian kamu ini? Alhamdulillah, Prof. Semuanya berjalan dengan lancar dan keputusannya ialah positif. Wah, Farjo, kamu telah berjaya menjalankan eksperimen ini. Tahniah, Farjo. Terima kasih, Prof. Masa berlalu, aku akhirnya menamatkan pengajian kedoktoranku dengan jaya. Malah, kajian tentang tapai ubi itu telah menjadi tesis kedoktoranku yang sangat dipandang tinggi oleh pihak universiti. Tanya-tanya. Terima kasih, Pak. Tanya nak mak. Terima kasih, Mak. Tadi Mak dengan Bapak dengar tak tajuk kajian saya tadi? Tak dengar pun. Oh, saya berjaya berkat kajian terhadap tapai ubi, Pak. Ya, mak tahu kamu dah cakap dulu. Oh, kalau macam tu tak baik kita akan terkenal. Ya, Pak. Barangkali impian bapa tercapai tak lama lagi. Bagiku, emak dan bapa layak merasai kemewahan kerana kegigihan mereka mengusahakan perniagaan tapak ubi berpuluh-puluh tahun lamanya. Lupakan